Bahayanya bila kita terlalu main politik ni, kita anggap setengah pengundi tu ataupun setengah kumpulan pengundi tu sebagai fixed deposit. Dan saya nak yang mana tonton ni dengar saya sebagai ruang lingkup, sebagai anda seorang warga negara yang boleh mengundi. Jangan jadi pengundi fixed deposit. Kalau dulu dia berpandangan bahawa okey, kita akan tahu kita takkan kalah, kita confirm dapat Bukit Bintang, Petaling Jaya, Kelana Jaya, Subang Jaya, Damansara, Segambut. Jadi dia kata okey, tak apa, pengundi ni confirm dengan kita tolak dia ke tepi, jom kita kejar belah sana. Kita lupakan semua janji-janji dia, kita lupa dengan semua pengorbanan dia, dengan harapan 2 minggu sebelum pilihan raya akan viral apa-apa video, entah orang ekstremis mana ke, takutkan dia untuk dirasa tak ada pilihan untuk undi tempat lain. Jangan jadi macam tu. Jangan kita sokong satu-satu parti tu kerana kita rasa kita tak ada pilihan lain. Jangan.